Nak habis dah ajak beli barang. Hari tu kau beli spender je Wan, yang bandel tu. Ini kau belilah ni barang-barang filem Jepun ni banyak. Sini banyak pilihan beli baju. Aku nak kahwin tau. Kau tak habis nak racun aku kan. Lah kau postpone lah dulu kahwin kau. Duit kahwin ada lagi kan? Ada. Pakai je dulu. Ifik ni memang betul-betul jembalang tanah lah. Itu hari saya dah beli dah barang lain. Ini dah racun lagi. Siap suruh beli pakai duit kahwin saya. Lepas tu dah ajak pergi Bandoru ni. Memang saya Jom. Tekak. Alah, jom. Tapi kalau kau tak nak beli, kau teman aku. Tapi sini baik Wan, lawa Wan. Kau beli je Wan. Macam-macam dia bunyi kau tengok, dia bunyi tu. Ya, Abang. Saya memang jenis kaki racun member saya. Saya tak boleh tengok dia duit berkepuk-kepuk. Duit kahwin tu pakai je dulu. Bukannya nak kahwin sekarang ke esok ke kan. Guna duit, bagi habis tu duit tu dulu. Janji bukan duit saya. Simple. Betul Wan. Sejuk kan. Sejuk. Kau nampak premium kan. Ni kena tak kawan? Ni beli ni beli ni je. Ni aku tahu. Bagi aku beli dulu banyak sangat ni. Jap. Kau tahu sini belah sini. Tengok dia dah mula racun. Aduh. Tapi ambil sikit boleh kot. Ni. Mana selam-selam ah? Tak, dia tak boleh berenang. Kau pilih kan cari betul-betul. Sebab kau tak bawa snorkeling punya barang tu. Dia ribut kau tahu. Beli Wan. Branded Wan. Kau pula brengsek. Kena tu branded. Tengok dia dah terbakar racun saya. Saya dah cakap dah barang sini branded lawa dia Jepun baik. Tengok barang macam baru. Beli lagi. Cantik cucu cantik style Wan. Sejuk kan? Sejuk. Di sini bandar-bandar ni sejuk sikit. Tapi ni ni glove dah ada. Seluar dah ada. Ni aku dah ambil lah. Ni aku pakai ni. Kau ambil seluar ni boleh? Macam mana? Topi pun aku dah ambil ni. Supreme sikit. Tak boleh habis aku ni. Cukup belum duit. Tak cukup duit kau daftar membership dapat 10% lagi. Saya dah mula terracun. Bila dia cakap ada membership tu macam nice lah kan. Baju ni pun saya nak ambil lah. Kebetulan minggu depan saya pergi Thailand. Saya rasa sesuai kot iklim dia sana pakai baju ni kan. Kena ni kan. Style bodoh Wan. Sumpah kau YOLO dah Wan. Apa YOLO? You only live on chair. Style. Tadi kat luar kata apa nak saving duit kahwin kan. Kata dah masuk sini sebakul beli. Racun dia. Wan satu bakul lagi Wan. Ya Abang. Aduh Bi, macam mana ni? Boleh ni bakul. Kau nak tambah bakul lagi? Tak payah. Tak payah. Aduh. Cukup. Tanya berapa harga? Berapa bang? RM10. RM10 je Wan. Murah aku tak banyak kau ambil ni. Aduh. Bayar. Ya aku RM80 ni Bi. Lepas tu? Pinjam 10 lah. Boleh tak? Tak ada lah. Kau ambil. Kau dah ambil. Kau dah bayar. Aku turun racun ni.